Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Demi sesungguhnya kalau kamu tahu apa yang kamu hadapi dengan ilmal yaqin, dengan ilmu pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan akhirat nanti. Okey. Kemudiannya, la tarawunnal jahim, ingatlah demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu benar-benar melihatnya dengan penglihatan yang yakin. Maka timbul satu persoalan, apakah yang membezakan antara ilmul yaqin dengan ainul yaqin? Ini biasa perbahasan dalam kalangan sufi. Dia ada perbahasan ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Haqqul yaqin tu level yang paling tinggi lah. Surah ini memaparkan dua, iaitu ilmul yaqin dan juga ainul yaqin. Apakah bezanya? Ilmu ini adalah sesuatu maklumat yang kita perolehi tentang hari akhirat nanti, tentang syurga, tentang pahala, tentang neraka. Itu baru bersifat ilmu. Selagi mana kita tak tengok, ia hanya bersifat ilmu pengetahuan. Okey. Jadi macam sekarang lah kita dah baca buku, kita dah belajar adanya balasan neraka kepada orang yang syirik kepada Allah Azza wa Jal, ataupun orang yang terus menerus melakukan dosa besar tanpa mahu bertaubat, dan apa-apa sajalah. Jadi ilmu yakin adalah pengetahuan. Manakala ainul yakin, kita lihat depan mata kepala sendiri, kita lihat adanya syurga, kita lihat keadilan, pengadilan daripada Allah Azza wa Jal, kita lihat sendiri titian sirat, itu namanya ainul yakin. Itulah perbezaan antara antara ilmu yakin dengan ainul yakin. Dan sebagai tambahan, al-yakin dalam Al-Quran juga bukan sekadar membawa maksud keyakinan yang pasti, ia juga membawa maksud kematian. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat 99 surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan hendaklah kamu sembah Tuhan sehingga datangnya keyakinan, iaitu mati. Kenapa mati dinamakan al-yakin? Kerana kematian adalah sesuatu yang diyakini pasti akan berlaku.